Hai, hai, hai. 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 Jom. Mai. Ni ikan apa, geng? Bang, ambil kayu kerana. Ikan nyok kot. Nyok putih bang. Ha? Bukan pandai sangat buat ikan ni, makan tau. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kembali di dalam channel ABG Norton. Okey geng, hari ni kita nak jalan-jalan. Saya bawa ke Bukit Wang. Let's go. Okey, bagi kita makan roti canai sarapan dulu. Bawa budak-budak ni. Kita makan roti canai sebelum kita pergi ke Bukit Wang. Sarapan di Pantai Johor. Perjalanan dalam 27 km macam tu lah. Dari rumah kami ke pusat perkelahan Bukit Wang ni. Jalan pun tak ada kereta apa jalan kampung. Tempat ni dulu ditutup sebab ada kes. Dah ni dah dekat lebih 2 tahun lebih dah. Tak tahu keadaan dia macam mana. Saya pun lama tak pergi lah. Masa muda remaja dulu. Jom kita tengok tempat tu apa jadi cara. Alhamdulillah, syukur kita pun dah sampai ke Bukit Wang. Di sini ada kedai-kedai. Oh, tutup lagi ni banyak. Oh, ada banyak motor ni. Banyak orang datang juga ni. Jom. Suasana cantik ni. Ayak jom ni. Pokok apa semua. Oh, kat sini teduh sikit. Sekarang pukul 12.30 tengah hari. Bagi yang beragama Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka di sini. Pokok kebangsaan Malaysia, merbau. Dia ni pokok merbau. Yang ni family orang yang datang awal tu. Tengok mereka dah mandi mandar dah ni. Kita kena naik atas atas ni. Nyok ya. Oh. Ada markah. Kami pergi atas sikit. Kat bawah penuh. Tapi atas sikit, belah atas. Ayak sikit lah geng. Ayak tak banyak ni musim kemarau ni. Mana?
Okey. Pasal kita dekat sini lah, dekat sini. Dekat sini lah, puat sini lah. Tempat penuh orang hari ni ramai lah. Dalam ke? Ada angkat ni. Ada angkat. Boleh salin. Nak salin keluar apa hal elok awak tadi boleh lah. Salin pakai tuntulor boleh. Beg sekolah ada. Orang tak ramai sangat. Kotor saja. Kakak Boleh dengar suara orang gelak. Apa tu? Orang dah. tak apa. Kakak salin maju. Tak ada salin kau pakai ni balik. Salin pakai baju dia bawa tu. Payah nak salin tu. Baju. Cat. Sakit. Betul lah dia. Rambut tu gila. Gila kakak. Mama boboh tikak mama. Dekat kan Syah. Mana bawa juga? Memang. Gimana ini takut amat. Mama. Takut ada orang. Ni tak boleh lah pergi atas sana. Takut. Kasih. Pakai bagi kasut semua. Kasih hantar kita kasut lah. Mat. Pergi main kat tu. Mau. Adik, Mat pergi kat apa? Dia tak biasa. Cik Mat ni kalau nampak perempuan, Woi, hampa buat apa tu? Woi, apa tak mandi? Tak mandi. Sejuk tak? Susu batu. Kita selam. Udah bayi jatuh barang gitu lah. Oh jadi kepala. Nampak kat dalam. Nampak dalam ada orang tu. Yo dah lah. Dah tu dia jadi buat. Tujuh mana bodoh. Ada selam. Jom mai. Bawa satu dulu. Tu, Cik Mat tu. Tak padan dengan kecil tu. Aduh. Gagal hati lah tak? Gagal hati. No. Sini bah. Dek ni. Mari ni. Itu ada kat kaki. Ih, kotak. Tu jernih lah. Mana ni nak bayar ni? Mana? Tadi kat Wah. Dan sah ni hang periak ni. Bawa nak tak pun. Ayak cetek ni tengok tak tinggi pun ayak. Kalau tidak sampai atas jambatan tu ayak. Buat. dia nyari. Nak sedut kan? Oh, ada nak cedok ikan lepas tu? Ikan tu gigit? Gigit kat mana? Ya, awak adik tak tangkap dia. Kakak Tu, nak pergi tangkap ikan ni? Oh, ada buka seluar dia. Nak pergi tangkap ikan ni? Sat. Pegang ni. Pergi berenang pergi. Tak dalam. Tak mau. Tengok bawah.
Duduk atas tu. Elok ah lincin tu. Bakar ikan weh. Ada ikan. Bawa kecil yang camping. Sudah. Bawa kecil. Suka kat ni. Ini kau tu. Dah ikan. Kok dia tu. Sini lah kau. Okey. Okey geng. Rezeki. Ni kawan anak saya bawa mai ni. Dia mengai di lut. Ikan apa ni? Tengok. Belida. Nyok. Ha? Nyok putih tu. Ikan nyok putih apa ni? Ikan apa ni je? Buka plastik tu. Dia nak bakar ni. Dia balik pun padah. Ma. Ma main kayu ah. Berapa ekor ni, Ma? Buat sekor lah ha. Depa ni bawa dapur gas. Depa ni bawa dapur. Mana? Tapi dapur gas Aku pergi pakai hotel kecil tu ah. Oi. Ikan ni dia buat main ni. Kekas ni. Boleh bakar aku ni, Ma? Ha? Kekas tu. Ha? Tu dia buka panas tu dulu. Pi rendang layak oh apa ni. Ni ikan apa, geng? Bang ambil kayu keras ni. Ikan nyok-nyok kot. Nyok putih apa ni? Ha? Bukan pandai sangat buat ikan ni makan tau. Kami pindah tempat. Tadi duduk di atas sana, ni duduk bawah pokok ni, dekat sikit bawah ke bawah. Duduk santai-santai luar pokok. Adik. Ni. Ni. Mat. Mat makan apa? Mat. Sini. Tu, tengok tu. Dengan botol susu. Hoi, Cik Mat ni cukup kau dia ni. Tu. Makan kopok seorang-seorang. Oh, Man. Padu Man. Mantap Man ha. Man. Jemput kan. Mana dia? Bang. Yang tu anak saya tu. Kita tengok dia, kita teringat kita masa muda tu. No! Hei. Kalau dalam siap ayat ni. Akak tak nak balik lah ke ni. Selagi tak biru muka tak balik ni.
tempat ni pun sekarang dah dibuka untuk orang awam sebab dulu dia pernah tutup atau 10 tahun yang lepas kot sebab ada wabak penyakit. Tutup lama tempat ni. Dah okey dah ni. Okey. Itu main betul lah. Mana duduk tadi lah. Dalam tadi ni. Buka. Juga lah ni lepas duduk. Tadi masuk ni tak laut. Ada tu lubang tu tak laut. Tak lah. Tadi ni. Apa tu TIDL? Dalam apa? Ya, ni dah kita baru beli. Angkat dulu. Dak ni. Jangan pergi sikit. Okey, kami pun nak balik dah ni. Jangan lupa subscribe ABG Norton MY. Yang mana elok kita kongsi bersama. Okey, jangan lupa like, komen, subscribe dan share ABG Norton MY. Zas.